pesta perasaan hati. Ambil. Sudahlah. Seronoklah kerana dapat mengenakan awak, Nobita. Ambil. Saya tak boleh sabar lagi dah sampai hak kesabaran saya sekarang. Saya salah. Saya minta maaf. Mainlah kita main baik-baik. Ingat awak telah memerankan saya dengan teruknya, tahu? Apa dah jadi ni, ha? Saya tak buat apa-apa. Nobita yang pukul saya, Mama. Kenapa kalah sangat ni, ha? Bukan macam tu, saya yang mulakan dulu. Jangan awak nak berdalih pula. Saya nak bagi tahu pada mak awak. Biar cikgu sekolah awak marah pada awak, tahu? Apa pula ni? Kan Sunu yang mulakan dulu? Ya ke, Puan? Saya minta maaf banyak-banyak ya, Puan, ya. Nobita? Nanti. Apa yang kau dah buat pada Sunyo? Tidak, sebenarnya Sunyo yang bersalah. Tidak, kau yang salah. Sunyo pukul saya lebih 10 kali. Saya cuma pukul sekali aja. Melampaulah kalau salahkan saya. Saya tahu perasaan awak menyakitkan hati, kan? Tahu perasaan hati? Tahu perasaan hati? Ya. Tuliskan nama orang tu. Lepas tu masukkan ke dalam tempat stor. Kemudian berikan pada orang yang paling kuat. Penerimanya ialah Sunyo. Awak kejarkan dia dan awak boleh balas dendam pada dia. Baiklah, saya akan berikan pada Giant. Itu pun dia. Iyalah, kartun ni seronoklah. Saya dah habis baca. Saya berikan pada awak pula, Giant. Sebagai tanda persahabatan yang baik, kalau ada sesiapa yang kenakan awak, cakap pada saya. Tak bolehlah. Apa? Apa yang tak boleh, ha? Tak ada apa-apa. Apa benda ni? Saya mesti tolong Nobita. Saya mesti tolong awak. Percaya. Apa dah jadi ni? Awak ni musuh Nobita, ya? Lega rasanya, puas hati saya. Yalah, lega rasanya. Semuanya dah selesai. Tunggu dulu. Kalau awak nak tahu, ada seorang lagi yang nak saya balas dendam padanya. Siapa tu? Cakaplah. Saya selalu disalahkan. Siapa lagi? Mama lah. Awak tak ada remote? Kali ni saya kena dengan Mama. Tengoklah. Sebentar, jangan buat macam tu, Nobita. Jangan, Nobita. Tak baik, Nobita. Nobita, jangan buat macam tu. Tak baik kita buat macam tu. Nobita, jangan buat macam tu. Saya akan tolong awak, Nobita. Musuh Nobita. Apa yang kau cakap, benar lancar. Giant. Tadi tu terima kasih, ya. Sekarang bukan masanya untuk awak tunjukkan kebaikan awak. Mungkin kesan dah hilang agaknya. Baik, saya nak pukul musuh saya. Giant. Tulis begini dan kemudian masukkan begini. Dan kemudian beri pada siapa, ya? Mustahil ke? Nobita. Ya. Tadi awak dah berjaya lakukan. Datuk pandai berpura-pura pula. Tengok dalam tidur sana tu. Jaya. Sekarang giliran Sunyo akan pukul Jaya pula. Biarkan dia rasa. Mana boleh macam ni? Ya, tapi saya tak sanggup nak kerjakan dia seorang-seorang. Betul juga. Baiklah, kita akan pergi cari bantuan. Seronok betul rancangan di televisyen tu. Oi. Saya nak minta tolong pada awak bertiga. Boleh tak? Ini dia. Kami right away.
terakhir saya boleh kerjakan Giant. Lagipun kenapa pula saya yang mesti pukul musuh Nobita tu? Ha? Apa benda ni? Benda ni ke puncanya? Tak guna Nobita. Baiklah, saya akan kucak-kacirkannya. Demi untuk Nobita. Mustahil Nobita. Apa yang awak semua cakap ni? Apa nak jadi? Tunggu. Mama, tolong Mama. Mama. Bunga Mama semuanya dah rosak. Mama nak pergi beli yang baru lah. Jangan